ada satu lagi soalan ni dia hantar mai, boleh tak ulas tentang perkembangan politik takhir? Tak. Yang ni tuan-tuan baca berita sendiri. Tuan-tuan, sikit saya nak sebut umum. Ramai orang duk hantar saya macam-macam. Bukan soal tembak lembu ya, tembak kambing atau apa. Tapi saya sebut umum dalam. Kita ni obses dengan apa yang ada dalam Quran dengan sunnah. Dan apa yang menjadi amalan para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Dan salafus salih. Itu kita punya benchmarking kita. Itu kita punya guidance. Selain daripada itu, manusia ni macam-macam. Mereka tidak boleh menjadi satu parameter untuk penentuan di dalam kehidupan ini. Kebanyakan manusia, terutama dalam politik dan seumpamanya, macam-macam hal yang hari ini begini, besok mungkin macam-macam. Okey, setuju. Dalam sejarah, tuan-tuan, politik dunia ni, tak payah pergi dunia lah, Malaysia kita ni, ada pertubuhan politik tertentu yang ditubuhkan untuk menentang orang tertentu. Berjuang menentang orang tertentu, menumbangkan orang tertentu, dan mereka semua menderita kerana menentang orang tertentu. Ada yang masuk penjara lah, ada yang kena macam-macam. Betul. Kemudian sampai satu waktu orang tertentu tu dah turun daripada jawatan, mereka pula pakat-pakat angkat balik orang tu, letak balik jawatan yang mereka tentang dulu. Berlaku dalam politik. Berlaku dalam politik. Kita pun bukan hampa ni dulu kena nak lawan orang tu kah? Tiba-tiba berpakat menentang orang lain, angkat balik orang tu. Berlaku. Ada dalam politik yang dulu hukum orang ni sebagai keluar pada agama. Sembelih tak boleh, semayang tak boleh, semua tak boleh. Kawan pun tak boleh. Kita pergi beli cucuk pisang kat geng tu pun salah dengan kita sekali. Kemudian jadi kawan baik. Berjuang sama-sama. Kemudian berkelahi pula. Jadi salah pula, ahli neraka balik. Kemudian baik balik, masuk syurga balik. Kita susah ulas. Kita tidak ada. The ground of politics is interest. Sebelum dilanjut, luar biasa sekali nasihat apa yang disampaikan oleh Profesor Datuk Dr. Masa. Intinya yang beliau sampaikan, jangan terlalu obses kepada politik. Kadang hari ini lawan, esok jadi kawan. Hari ini masuk surga, esok masuk neraka. Jadi intinya politik itu tidak bisa ditebak. Kadang sebelum kita masuk kepada politik, sebelum kita masuk ke dunia politik, kita alim, kita sabar, kita ahli ibadah. Kemudian ketika kita masuk ke politik, berubah total. Kita jarang ibadah, kita zalim, kita lalai dan sebagainya. Itulah politik. Intinya jangan terlalu taksub kepada politik, jangan terlalu obses terhadap politik. Jalani aja apa adanya, karena politik itu tidak bisa ditebak. Kadang politik itu bisa membawa kepada kebaikan dan juga bisa kepada keburukan. Apa? So, saya nak sihatkan diri saya dan anak-anak muda semua, jangan terlalu berlebihan dalam hal ini. Orang politik mereka jangan terlalu berlebihan dalam hal ini. Bertikam dengan tikaman yang hebat. Bergaduh habis kat kampung, bercerai pun ada. Tak makan kenduri, bertumbuk adik-beradik. Dan orang politik duduk sekali sembang, dapat jawatan bersama. Kita juga yang hilang adik-beradik dan kawan-kawan.
kita biar. Tengoklah macam mana. Ambillah agama sebagai ukuran agama. Agama sebagai Betul. ukuran agama. Yang mana betul, kita kata betul. Betul. Yang mana salah, kita kata salah. Tuan-tuan, di Perlis ni, kita cuba ajak diri kita. Kita hormat semua imam-imam mazhab. Hormat semua ulama-ulama yang menjadi ulama kepada umat ini. Yang terbilang dalam sejarah. Imam-imam yang besar. Pun kita kata, jangan fanatik dengan mazhab. Boleh pun Betul. untuk orang pegangan Syafi'i, ambil juga qaul dalam Hanafi, dalam Malik. Hatta hak Malaysia ni pun pergi Mekah, bila haji, macam-macam mazhab pegang. Melontak sebelum. Luar biasa sekali. Beliau sekali lagi menyampaikan nasihat kepada kita semua. Jangan terlalu taksub kepada politik. Kemudian jangan terlalu menyokong politik itu secara berlebihan. Jadi kita harus mampu mengatakan kalau itu hak, kalau itu salah, ya salah, kalau itu batil, ya batil. Kita jangan terlalu taksub. Perbezaan itu adalah hal yang biasa. Karena para ulama terdahulu, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Maliki, semuanya, mereka itu mempunyai beberapa pandangan, mempunyai perbezaan dalam pandangan, dalam pendapat, dan sebagainya. Tetapi kenapa mereka tetap akur, tidak terpecah belah, dan keilmuannya masih digunakan oleh umat Islam sampai saat ini. Jadi perbezaan itu adalah hal yang luar biasa. Yang paling penting kita jangan terlalu taksub kepada suatu golongan, terutama kepada politik. Kalau seharusnya kita harus berani mengatakan kalau politik atau pejabat atau yang berpangkat itu salah, maka kita katakan salah. Kalau benar, katakan benar. Jangan sampai apa yang kita sokong melakukan kesalahan, kemudian kita membelahnya dengan mati-matian, itu yang tidak boleh. Jadi seperti itu. Zawal sebelum zuhur, mana boleh dalam Syafi'i. Ambillah qaul, walaupun kita tak apa berkenan. Punya nak bagi boleh. Cari qaul-qaul mana yang ada. Kita kata semua mazhab ni khazanah. Hormat. Kita jangan taksub. Padahal imam-imam mazhab ni, macam mana saya baca tadi ni, hatta dalam bab ni saja, gugur Jumaat ataupun tak, kalau sembahyang hari raya, semua bagi argumen, hujah, dalil, wak keluar rawi, wak keluar sanad, wak keluar alasan untuk menyokong kaul mereka, wak keluar ayat Quran. Pun kita kata, kita boleh menilai semuanya pendapat di kalangan pendapat ulama. Kalau mazhab kita tak taksub, macam mana kalau orang duduk di Perlis ni nak pergi taksub kat parti politik? Yang orang politik ni boleh ubah dalam masa sehari 6 kali. Saja kita dilarang untuk taksub, apalagi kepada politik. Kita menjadi ini penonton saja. Nasihat yang sangat luar biasa. Ada harinya bila minta tuan-tuan nak mengundi, pergilah mengundi. Tak payahlah untuk saya ulas hal-hal yang seperti itu. Melainkan kalau ternyata ada satu hal yang salah segi agama ataupun kita ulas. Tapi apakah yang mana yang betul, kenapa parti ini berkelahi, biarlah. Memang itu tabiat dia. Kalau dia tak berkelahi, kita pun heran mereka masih wujud. Tabiat sebagai manusia memang seperti jadi, itu. Biarlah. Mudah-mudahan Allah rahmat kita. Sebab tu kita pun baca dalam sembahyang. Amin. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wa mamat wa min fitnati masihi dajjal. Antara yang kita minta daripada jauh dari fitnah semasa hidup dan selepas mati. Kita dengar, kita ikut yang baik, kita elakkan yang buruk. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pernahkah kita perhatikan bagaimana dunia politik boleh berubah dengan begitu pantas? Hari ini seseorang dianggap sebagai musuh, esok boleh jadi kawan. Hari ini saling berjuang untuk menjatuhkan seseorang,
tetapi beberapa tahun kemudian boleh pula bekerja sama dengannya. Inilah realiti politik yang sering berubah mengikut keadaan dan kepentingan. Dr. Maza mengingatkan kita supaya jangan menjadikan politik sebagai ukuran mutlak dalam kehidupan. Ukuran kita sebagai seorang muslim bukanlah siapa yang kita sokong, parti mana yang kita pilih, atau siapa yang sedang menang dan kalah. Ukuran kita adalah Al-Quran, Sunnah, serta panduan para sahabat dan ulama yang muktabar. Sebab itu, kita perlu berhati-hati. Jangan kerana terlalu taksub kepada politik, hubungan sesama saudara menjadi renggang. Jangan sampai kerana berbeza parti, kita bergaduh, bermusuh, tidak bertegur sapa, bahkan memutuskan silaturahim. Na'udzubillah. Sedangkan ahli politik yang kita pertahankan hari ini, mungkin saja suatu hari nanti berubah pendirian dan bekerja sama dengan pihak yang dahulu mereka tentang. Kita perlu bagaimana? Masih bergaduh dengan saudara sendiri, masih bermusuh dengan jiran, masih memutuskan persahabatan hanya kerana perbezaan politik. Inilah yang perlu kita pikirkan. Menarik juga apabila Dr. Maza membawa contoh dalam isu mazhab. Para imam mazhab mempunyai perbezaan pandangan dalam banyak perkara, tetapi mereka tetap merupakan ulama besar yang dihormati. Perbezaan pandangan tidak semestinya membawa kepada permusuhan. Kalau dalam perkara agama yang mempunyai perbahasan panjang, kita diajar untuk menghormati perbezaan pandangan ulama, mengapa dalam politik kita boleh menjadi terlalu taksub sehingga menganggap hanya pihak kita yang benar? Politik boleh berubah, pendirian manusia boleh berubah, parti boleh berubah, gabungan boleh berubah, tetapi prinsip agama jangan kita ubah semata-mata kerana kepentingan politik. Kita boleh memilih, kita boleh mengundi, kita boleh mempunyai pendirian politik, tetapi jangan sampai politik mengambil alih akhlak dan persaudaraan kita. Kalau ada sesuatu yang benar menurut agama, kita katakan benar. Kalau ada sesuatu yang salah menurut agama, kita katakan salah. Walaupun ia datang daripada pihak yang kita sokong. Itulah sikap yang lebih matang. Kesimpulannya, jangan terlalu taksub dengan politik sehingga kita kehilangan saudara, sahabat, dan ketenangan hati. Jadikan agama sebagai ukuran, bukan menjadikan politik sebagai agama. Dengan pandangan Dr. Maza ini, sampai habis dan pikirkan, adakah kita mempertahankan prinsip atau sebenarnya kita sedang mempertahankan kelompok? Jika Anda rasa peringatan ini bermanfaat, tekan like, kongsikan kepada sahabat dan keluarga, serta subscribe untuk lebih banyak perkongsian dan komentar berkaitan isu agama, masyarakat, dan kehidupan. Semoga kita dijauhkan daripada fitnah semasa hidup dan selepas kematian. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.